rasuah, menerima rasuah, wang rasuah, unsur rasuah, Rasuah ini haram. rasuah tidak, rasuah, rasuah, menerima rasuah, rasuah, Tak, aku okey je, tak adalah tu sangat. Ya ke? Kau kenapa dah okey kau? Tak lah weh. Aku rasa teruk Zat kali ni. Alah Adam, santai lah. Ada je cakap nak naikkan makan pointer kau. Kau ni Kim, kau jangan nak ajar benda balik Tak adalah. Aku dengar-dengar ada senior tu naikkan makan pointer dia. Ini dia bagi macam hadiah dekat pesyarat tu. Tapi kat sini bukan nak kata rasuah. Kita macam bagi hadiah kat doktor untuk orang bagi naikkan makan, itu je sebagai tanda hadiah. Betul juga Kan aku kenal Dr. Syahir tu. So aku boleh lah bagi dia hadiah sikit. So nanti aku suruh dia naik ke markah aku. Weh. Bijak tak aku? Ya Allah. Tak boleh weh. Tak boleh lah benda tu. Kau ingat bagi hadiah ni dapat pahala je kau. Dia bukan kau dapat dosa tau kalau kau bodek dalam markah tu. Tak baik lah. Tapi biar. Bukan aku suruh kau weh. Aku biar aku sendiri. Kau dia buat senyap-diam. Masalahnya tak boleh tau. Aku dah tegur ni. Kan dia kalau doktor laporkan SPRM. Habis tau kau berakhir kau sebahat dengan dia. Ya Allah. Ni dah kira rasuah kau tak? Tak boleh macam ni. Dah. Dah lah aku dah tegur. Jom. Kita jumpa doktor. Jom. Bapa aku backup kau. Tolonglah weh. Bye. Bye. Aduh, tak boleh lah macam ni. Assalamualaikum doktor. Salam. So. Ya Adam. Okey, ada apa ni? Begini doktor. Sebenarnya saya nak cakap something. Sebelum tu saya nak bagi doktor ni sikit. Sebagai tanda penghargaan doktor kepada saya. Kenapa tiba-tiba bagi saya hadiah ni? Tak ada tak doktor. Sebab doktor kan ngajar saya. Jadi saya saja nak bagi hadiah. Lepas tu nak markah sikit lah. Adam, awak sedar tak apa awak buat ni? Sekarang ni awak cuba rasuah saya sebenarnya. Bukan rasuah. Saya nak bagi hadiah je. Nak supaya doktor, sebab saya nak menghargai doktor. Bukan nak rasuah doktor. Doktor salah faham. Kalau betul awak kata ni tanda awak terima kasih, tanda awak hargai saya, kenapa time awak dapat makan rendah awak bawa jumpa saya? Awak ingat saya tak ada harga diri ke? Awak ingat saya tak ada maruah ke? Alah, saya terdesak nak makan. Assalamualaikum doktor. Adam, Akif, kenapa kat sini juga? Waalaikumsalam. Farah, sini duduk. Okey, bagi duduk dia. Awak tengok Adam ni Farah. Dia cuba merasuah saya untuk naikkan markah dia. Saya tak tahulah apa yang dia fikir. Sebab tu Adam, aku cakap kau nak belajar ni, kau kena dapat dengan cara yang betul. Kalau lulus dengan cara yang bodek, baik daripada awal kau bagi je apa yang doktor nak. Minta maaf doktor. Sorry doktor. Saya terdesak sebab nak naikkan markah saya. Sebab saya fikir keluarga saya. Minta maaf doktor. Tak apa Adam, tak baki. Saya hargai kejujuran awak tu. Tapi ingat, kat dunia ni kita bawa nama keluarga, nama universiti. So jadi kalau kita nak ambil jalan semua mudah saja, hancur nilai satu ilmu tu. Kita awak kena ingat tu. Baik doktor. Saya pun minta maaf juga doktor. Saya yang asuh Adam suruh buat benda-benda yang rasuah ni. Kita orang janji kita orang takkan buat lagi. Kita janji, kita buat lagi. Tak apa, okey, tak apa dah. Kita jangan buat lagi ya. Baik doktor. Minta maaf doktor.
Mesti jangan buat lagi tau. Okey. Okey. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل وتدلوا بها إلى الحكام لتأكلوا فريقا من أموال الناس بالإثم وأنتم تعلمون. Jika doktor berlakukan hal ini kepada SPRM, mereka berdua boleh didakwa di bawah Seksyen 17B Akta Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia 2009 Akta 694. Hukuman jika sabit kesalahan menurut akta yang sama, penjara tidak melebihi 20 tahun dan denda tidak kurang daripada 5 kali ganda jumlah atau nilai suapan atau RM10,000 yang mana lebih tinggi. Yang beri rasuah dekati saya. Belum. Sedang. Nak habis lah RM100 lah. On air. Dah masuk korang. Korang. Siku apa kau? Aida duduk ni. Kan cakap sesuatu. Bukan dia cepat. Tengok. Sabar. Macam nak nampak Syahid sikit. 2, 3, action. Asalnya tak. Syahid cakap.